Hari tu beza wife aku accident, tak dapat tangkap nombor plate lori yang langgar tu disebabkan tak ada dashcam. Sebabkan tu lah aku ambil iktibar pasang dashcam 4K dengan kamera belakang sekali. Jadi dashcam baru ni model Omni 4K. Dashcam ni boleh rotate 360 darjah and dia ada kamera belakang sekali. Bukan tu je, dia ada monitor sistem rekod 24 jam. Siap ada ND filter lagi supaya kamera tu dia tak silau. Pasal keselamatan ni tak boleh bawa main lah. Sebab tu dashcam ni memang penting gila. Ini dia pakai teknologi Sony. Memang jelas lagi-lagi waktu malam. Jadi yang bulat ni pula dia punya 4G. Boleh trace exact location video ni rekod dekat mana. And semua recording ni kita boleh tengok balik dalam apps mengikut masa dan tarikh yang kita nak. Yang bagusnya dashcam ni, dia bagi kita warning kalau kita dekat dengan kereta depan ataupun kita langgar lane. Oh, ada satu lagi menarik. Kalau korang sebut take picture, dia akan terus ambil gambar. Kalau sebut shoot vlog, dia akan rekod pusing 360 darjah. Jadi kepada korang yang tak ada dashcam tu, cepat-cepatlah pasang. Kita tak tahu, anything can happen. In case kalau ada apa-apa berlaku, dashcam ni dia dah rekod dah depan dengan belakang. Dan footage ni boleh jadi bahan bukti.